Assalamualaikum guys, jumpa kita lagi dalam channel Luqman Rahman guys. Okay guys, kita hari ni hari Ahad, hari Minggu guys. Kita hari yang baru mula ayat masuk ayat trip. Yang baru start nak ayat mengai guys. Kita hari ni kita ada trip, kita nak pergi Pulau Kendi guys. Tengok hari ni cuaca, alhamdulillah. Tengok cuaca macam elok semalam pun hujan. Cuaca mudah-mudahan tak ada angin guys. Baru ni kita pergi Pulau Kendi, ada agak gasak agak 2-3 kali tapi baru ni ikan masuk. Ni insya-Allah kalau ada kita ni player kita belum sampai guys. Sat. Depa tengah pergi beli makan Okey, sat guys. Depa sampai kita update. Okey, buka tali depan tu. Ni. Okey, tak apa bagi pegang tu. Oh, abang yang itu tu sampai. Okey Okey, tolak bagi lepas tu dulu. Bagi lepas buk tu. Okey. Kita ambil udang tu. Okey, tarik dah. Tarik pegang ni. Ambil tali kat depan tu ada tali depan. Ambil tali tu ikat tepi. Okey. Tali tu pun dah ikat dah. Ikat. Ni ambil udang dulu. Jom, seorang ikut apa? Ambil udang banyak atas ikat. Lalu. Okey kan? Kita pergi udang dulu. Baru kita gerak guys. Jom. Udang. Banyak tu malu saya. Banyak tu kat malu banyak tu kat malu. Rumah boleh. Tak boleh. Pendek headset tu. Tak boleh headset ke? Biar ambil sama. Kau tidak boleh tolong cover terus dulu. Siapa dia ambil handphone Sat? Ambil ke tak buat lembut dulu.
Jadi ya. Beratnya. Kau mula lu Kaya tarik tu. Ambil penyuk apa? Iya. Penyuk. Ya, gubur. Guguk kalau ada ni, dia ada banyak. Kalau dia ada selalu 6-3 ekor mesti naik kan. Ya guys. Yang first strike. Guguk. Angkat. Kita bagi gambar. Guguk jap. Dia ganjik. Ikan second strike kan. Okey. Okey. Saya ambil gambar tu. Tak nampak macam ikan dia tarik. Tengok, dia tengok.
Kau ni ha. Kau ni. Aku. Aku mana? Aku mana? Oh, tengok ai. Mana? Tak boleh. Ikan bumi dengan mak. Mana? Saya tak sedang. Oh dia. Berapa lama ni turun? Ya, rezeki. Rezeki. Ada nak kan? Apa tu? Tak ni awak panjang sangat sangkut dah. Okey guys, alhamdulillah guys. Selesai trip kita hari ni guys. Kita balik lewat sikit, ikan tak mau makan. Alun Pulau Kendi, ya Allah paling kuat. Dah dapat macam mana? Rezeki adalah tak banyak. Banyak ni yang ikan kita. Tak banyak yang boleh kita guys. Ya. Daripada try tepi alun kuat sangat. Tak boleh bawa betul ah. Rezeki kita banyak ni ya. Ya Allah tengok guys. Kita try lagi tengok kalau cuaca kalau elok alhamdulillah. Okey. Okay guys, jangan lupa guys subscribe, share dan komen guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja perkongsian kami kali ini. Daripada pancing, travel, aktiviti keluarga sampailah ke ceramah agama yang bermanfaat. Kalau suka vibe channel ni, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan butang loceng tu supaya tak terlepas video terbaru dari kami.